Right, aku baru beli ni satu material yang agak unik, custom hook by Monster Hook. Aku tak tahulah macam mana nak pasang, tapi kita akan cuba pasang tengok jap lagi. Kita akan study malam ni. Ni soft plastik dia. Kita try 8cm nya hook, 8cm nya soft plastik dengan hook 3.0 ni. So dia ada pin, kita buka pin dulu. Masuk sikit. Set, set. Okey. Naik atas. Set, set. Okey. Okey. Ni dia. So kita ke depan, tak boleh dah depan dah. Oh, aku silap masuk depan. Depan aku pendek lah pula, tapi tak apa. Ni sekira macam permulaan. So tujuan pin ni tak nak soft plastik ni akan bergerak lah sebenarnya. Tapi ni aku silap pasang, tapi pun boleh juga je ni. So ni contoh dia guys, tapi aku silap pasang ni. Dia sebabnya kat sini ada lagi gap, tapi at least boleh lah. Kalau haruan makan tak adalah putus kot. Tapi sama je. Ni dia, custom hook by Monster Hook. Nanti kita try. Ni aku baru belajar nak pasang ni sebenarnya. Okay.